Assalamualaikum, jumpa lagi. Selamat datang ke channel saya. Hari ini sekali lagi video saya nak buat tentang pokok jambu madu. Jambu madu rektai. Pokok jambu madu rektai ni sudah 15 tahun. Dan tengok buahnya, hari ini saya nak panen. Dan saya dah petik ni buahnya. Dia dah petik dah satu baldi ni. Ni buah. Okey, yang ini saya buka dah buka plastik. Buka plastik sebab nak petik ni plastiknya kena bungkus. Kalau tak bungkus dia lalat buah ni. Ni tengok lalat buah ni. Tu sebab dia kena balut. Ni saya dah balut sebab hari ni saya nak petik lah, nak petik makan sampai ke bawah, sampai ke tanah. Buah sampai ke tanah. Okey, tengok ni buah. Sampai ke tanah. Peluruh buah daun. Okey. Kita tengok satu rasa tengok. Ni. Saya ambil satu. Okey, ni dah ranum dah. Ni dah ranum dah, tengok ni. Besar buah ni. Saya makan. Bismillah. Okey. Buah banyak lah sampai ke tanah. Piranti ni banyak, paling banyak pun. Saya kena tongkat dengan kayu. Okey, datang. Lagi ni buah besar. Dia kalau lagi kecil, lagi sikit buah lagi besar lah buah. Ni lagi ni hunting ni pun. Pokok ni saya pangkas, di tengah saya pangkas. Tepi saya jaga tepi saja. Dia jaga tepi. Betina ni dah balut. Bila dah balut baru dia buah cantik, tidak ulat buah makan. Tengok ni. Okey, ni kecil. Yang kecil tak payah buka plastik ni. Ni semua dah boleh petik, ranum dah ni. Dia sampai lebam-lebam ni jadi kusam. Jadi warna kusam sikit dah boleh petik dah. Okey, rektai. Satu pokok lagi saya ada pokok green tie. Green tie ni dia warna putih tu. Warna hijau. Okey, ni banyak ni. Buah ni. Okey. Saya nak petik petik. Dah boleh banyak lah ni. Petik. Boleh dah boleh banyak. Tengok ni petik. Okey, ni satu sangkai. Ni pun dah boleh dah ni. Ni petik sekali ni. Petik sebiji-sebiji pun boleh. Kalau banyak petik sekaligus pun boleh. Ni semua nak kena petik lah, tidak diluruh. Ni semua boleh petik lah. Ni. Okey, buat terus makan manis ataupun nak buat rojak pun boleh. Ni pun dah boleh petik dah ni. Satu rantingnya. Okey, ni boleh kita pilih-pilih sebab ni ada boleh ranum lagi. Ni nanti saya balut balik. Ni dah boleh dah dua ni. Okey, ni saya nak biar dulu dalam 1-2 hari lagi. Ni saya luruh, tengok dia luruh ni. Okey, ni pun boleh dah ni. Okey, boleh jatuh tanah pula, kotor kena basuh. Okey, ni. Tengok lagi. Dia buah ular ni perangkap monyet, ada monyet sini. Buah palsu. Beli kat Shopee saja. Ni bagi dia gerak. Gantung macam ni dia boleh bergerak-gerak. Kalau dia statik, monyet dia cerdik. Statik dia boleh tahu itu tipu punya. Ni boleh. Ni boleh. Okey. Okey, saya petik sampai habis Ni dah banyak lagi ni. Tengok banyak mana dapat. Ni buah besar ni. Ni boleh dah. Semua dah boleh dah ni. Ni. Boleh. Ni. Yang lagi merah lagi manis. Jambu madu rektai. Okey, belah sini pun dah lagi. Ni. Ni lebih ranum lah ni. Sampai jadi lebam-lebam lah. Ni.
bawah jadi lebam. Okey. Ni kulit petik semua dah. Dia luruh dah tu. Okey. Okey, kita tengok. Saya nak petik sampai habis, tengok banyak mana dapat. Okey, jom kita tunggu tengok macam mana. Okey, alhamdulillah banyak ni dapat untuk 3 baldi. 1-2 tongcat besar, 1 tongcat biasa punya. Okey, dia pokok tapi masih ada lagi buah. Okey. Kongsian ini saya nak kongsi dengan jiran-jiran, bagi kat kawan-kawan. Sambil saya makan buat jeruk boleh terus makan tu ni. Dah memang manis betul lah. Memang manis betul. Bismillah. Okey, itu saja kongsian untuk kali ini. Dalam video saya sebelum ni pun ada. Ini musim kadi ni memang banyak sikit lah. Tapi dah ini kurang. Ini pokoknya tengah 15 tahun. Baja sebulan sekali. Baja biji itu saja. Bulan sekali. 2 minggu sekali. Okey, itu saja kongsian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.